Hai, Assalamualaikum. Okey, pejuang PhD. Hari ini kita akan tengok satu persoalan lagi yang selalu ditanya oleh para pelajar PhD, terutamanya yang baru mendaftar. Okey, soalannya mudah tapi agak memeningkan dan akan beri impak yang besar. Okey, apakah itu? Nak buat tajuk apa untuk PhD? Kan? Nak buat tajuk apa? Okey. Macam mana kita nak decide tajuk apa kita nak buat untuk PhD? Ada beberapa perkara yang kita perlu lihat sebelum kita decide nak buat tajuk apa untuk PhD kita. Pertama, kita tengok isu semasa. Adakah tajuk PhD kita itu ataupun berkait dengan isu semasa sekarang? Kenapa? Kalau dia berkait dengan tajuk dengan isu semasa sekarang, maknanya 2-3 tahun akan datang bila you habis PhD pun, insyaAllah dia masih lagi relevan. Okey. Kedua, adakah ia berkait dengan bidang yang you daftar semasa PhD tersebut? Kan? Adakah ia berkait tajuk tersebut? Ketiga apa? Ketiga, adakah tajuk berkenaan berkait dengan beasiswa ataupun tajaan yang para pelajar PhD terima, jika ada sebarang tajaan atau beasiswa, ya. Kemudian keempat apa? Keempat, kita nak tahu tajuk tersebut relevan atau tidak, memang penting ke tidak. Kita tengok daripada past literature. Kita tengok past artikel yang berkait dengan area yang kita minat nak buat ni, kan? Kita tengok di belakangnya. Kita tengok last page, selalu dia tulis itu suggestion for future research. Di situ kita tengok adakah dia beri cadangan tajuk-tajuk ataupun bidang atau area yang perlu kita kupas dengan lebih lanjut. Itu juga boleh menjadi panduan semasa kita memilih atau decide untuk buat tajuk PhD. Okey. Dan seterusnya, yang kelima dan terakhir dan juga yang paling penting, tajuk tersebut mestilah mengikut minat kita. Kenapa? Kena ikut minat. Sebab kita akan kahwin dengan tajuk tersebut, kita akan tengok tajuk tersebut, kita akan kaji tentang tajuk tersebut bertahun-tahun. Paling minimum 3 tahun, mungkin lebih. Jadi kita mesti betul-betul minat dengan tajuk tersebut, supaya makin kita buat research, makin kita rasa ingin tahu, makin kita cari gali berkaitan tajuk tersebut. Okey. Jadi saya harap dengan semua panduan yang saya bagi hari ini, 5 tips tersebut akan dapat membantu pelajar PhD untuk decide nak buat tajuk apa untuk PhD. Okey, faham ke faham? Okey, bye, jumpa lagi.